5 homestay dekat area Bandar Melaka yang boleh dijadikan panduan kalau kau nak datang bercuti dekat Melaka. Save dan share video ni. Yang first ni dekat Bukit Katil. Dia punya lokasi strategik dekat dalam kebun durian. Dia punya nama di Bayan Hill Glamping. Ada 2 jenis unit yang kau boleh pilih untuk bermalam. Yang pertama ni jenis igloo dan yang kedua ni kalau kau ramai sikit boleh ambil unit kontena. Siap ada water theme park untuk kau mandi-manda dengan anak-anak. Nak datang mandi saja pun boleh. Tiket masuk RM10, tapi untuk baby 2 tahun dan warga emas 60 tahun ke atas adalah percuma. Yang kedua ni pula rumah teres 1 tingkat dekat Taman Semabuk Jaya. Nama dia Yellow Mansion Town Stay. Yang ini boleh muat 15 orang. Walaupun rumah teres tapi lengkap tau dengan swimming pool. Ada 3 bilik dan 2 bilik air. Ruang dapur luas untuk masak-masak dengan barang-barang kelengkapan memasak yang cukup lengkap. Dekat belakang rumah pula ada tempat untuk BBQ. Yang ketiga ni pula jenis apartmen villa. Lokasi dia pula sangat strategik dekat Pengkalan Rama. Nak pergi bandar dekat, nak pergi laut pun dekat. Nama dia Melaka Hideaway Villa. Ada 3 tingkat dan 9 bilik. Kau boleh pilih nak sewa unit yang standard ataupun family unit. Free access untuk entertainment yang dia siapkan. Ada arcade game, pool table, claw machine, karaoke, playground untuk kanak-kanak dan swimming pool. Dekat rooftop pula ada ruang untuk engkau BBQ ataupun gathering ramai-ramai. Yang keempat ni pula special jenis banglo 2 tingkat. Nama dia Bosku Villa dekat ujung pasir. Boleh muat 24 orang dengan 5 bilik dan 4 bilik air. Antara homestay yang banyak entertainment macam pool table, arcade game, claw machine dan yang paling unik bilik KTV dia. Jangan risau, bilik KTV dia ni memang soundproof. Kau nak melalak pun tak ada masalah. Ada swimming pool siap dengan jacuzzi. Untuk dapur dia dekat luar. Kalau kau nak masak-masak ataupun BBQ. Yang kelima ni homestay yang terbaru dan paling gempak dekat Melaka setakat ni. First homestay dekat Melaka yang ada badminton court, pickleball dan basketball. Dah macam stadium kan. Boleh muat 44 orang dan ada 8 bilik. Memang sangat-sangat besar dan sesuai kalau ada rombongan yang nak ke Melaka ataupun nak buat team building dekat sini. Siap dengan bilik karaoke dan game room yang sangat selesa. Jangan risau, dia boleh bayar angsuran kalau kau pilih homestay ni. Tempat baru kan, so kelengkapan pun sangat-sangat tip top. So yang planning nak datang bercuti dekat Melaka boleh save dan share video ni. Dan jangan lupa follow Lepak Melaka untuk video kompilasi yang seterusnya. Bye.